Assalamualaikum, Abah Cukai di sini. Ada yang bertanya dengan Abah Cukai, income sebagai YouTuber kan dibayar oleh syarikat luar negara. Adakah itu dikira sebagai foreign source income? Sebelum itu, Abah Cukai nak maklumkan, income yang diraih dari luar negara secara umumnya memang mendapat pengecualian cukai bermula dari tahun 2022 hingga 2026, kecuali partnership. Berbalik pada soalan tadi, bagi YouTuber, income anda tetap dikira sebagai derive in Malaysia kerana segala kerja-kerja shooting dan editing dibuat di Malaysia. Anda juga secara fizikal berada di Malaysia. Oleh itu, income YouTube anda akan dicukaikan di Malaysia. YouTuber di Malaysia perlu declare borang B. Jadi, untuk mengurangkan cukai, anda boleh tuntut segala perbelanjaan perniagaan seperti bil internet, penggajian staf, sewa lokasi dan sebagainya. Dapatkan khidmat nasihat dari akaunten bertauliah dan ejen cukai berlesen. Semoga video ini bermanfaat. Ingat cukai, ingat Abah Cukai.